Macam mana kalau ibu mengandung tu nak tahu baby dalam perut kita ni adalah melintang. Kalau nak tahu, tengok video ni sampai habis tau. Yang belum follow, jangan lupa follow. Bila kita mengandung, perut kita membesar. Kalau keadaan baby tu adalah sama ada kepala di atas ataupun di bawah, dia akan nampak membulat ataupun memanjang. Tapi kalau melintang, dia akan memanjang tu bukan memanjang ke atas, dia akan memanjang kanan ke kiri. So atas tu lebih kepada kosong. Lepas tu kita rasa pula satu bahagian sama ada kanan ataupun kiri tu kita rasa keras. Yang keras tu adalah kepala. Dan satu side lagi tu adalah macam kita rasa macam benjol kecil-kecil tu adalah dia punya bahagian kaki lah. So kalau kita rasa dia memanjang yang melintang, itu biasanya baby kita adalah melintang. So korang nak confirm, korang kena pergi scan untuk tengok kedudukan baby yang sebenarnya. Semoga bermanfaat. Selamat Hari Raya.